Kita kena cerita apa idea kita di media sosial. Kalau kita tak cerita, orang takkan kenal kita dan orang takkan tahu apa yang kita perjuangkan. Saya tak ada apa-apa, saya hanya ada media sosial. Terima kasih kepada yang klik video ni. Nama saya Muhammad Firdaus bin Salihuddin. Saya aktif buat kandungan di media sosial. Saya adalah CEO di TV Pertiwi, juga wartawan dan editor. Dan saya telah melancarkan gerakan Suara Ummah pada 1 Februari 2026. Saya ajak orang Islam berkumpul dalam gerakan tersebut, bertindak sesuatu untuk kebaikan umat Islam. Dan apa yang saya nak sampaikan pada hari ini, saya nak cakap saya tak ada apa-apa. Apa yang saya ada hanyalah idea. Saya hanya ada pengetahuan dan saya ada view ke mana sepatutnya orang Melayu Islam pergi. Dan masalah yang kita nampak adalah masalah umat Islam, masalah bangsa Melayu. Dan kita faham kalau dalam konteks bisnes, lagi besar masalah yang kita selesaikan, lagi besarlah kita punya income atau pendapatan. Lagi mahal masalah yang kita selesaikan, lagi mahal lah income yang kita dapat. Itu dalam konteks bisnes. Dalam konteks membangunkan diri, kita selalu akan tanya sebesar manakah kita punya impian dan cita-cita, dan sebesar manakah kita punya usaha untuk mencapai impian tersebut. Dan kita kena tanya juga diri kita, impian apa yang memang layak untuk aku bersusah payah. Adakah kita bersusah payah untuk impian yang kecil? Kalau dalam konteks umat Islam, kita boleh kata, oh, susah payah untuk bahagia dekat dunia sahaja ke? So tak baloi lah. Sepatutnya impian untuk umat Islam, impian dia mestilah besar. Barulah dia rasa macam dia kena berjuang dan dia kena berbaloi lah hidup dia disumbangkan berjuang untuk akhirat. Mungkin video saya ni agak kelang kabut, tetapi saya just nak cerita ini impian saya, ini risalah saya, ini apa yang saya nak sampaikan kepada dunia mengenai kita perlu berkomunikasi di media sosial, sampaikan idea kita. Dan di media sosial, maksudnya apa idea kita, kita kena sampaikan idea kita, dan idea kita itulah yang menjadi impian hidup kita. Macam nak cakap, kita nak jadi something dalam dunia ni. Mungkin ada orang, oh, nak financial freedom, tetapi bukan itu semata-mata impian kita. Umat Islam, kita kena impian yang lagi besar. Jadi untuk mencapai impian yang lagi besar tu, kita kena, antara cara yang saya nampak adalah dengan menyebarkan kesedaran, dengan menyedarkan orang lain. Barulah dia jadi impian yang berbaloi untuk diri saya perjuangkan. Mungkin kena susun sikit lah bagaimana cara penyampaian saya. Saya setuju cara penyampaian saya kena improve. Tapi apa yang saya nak cakap ialah, satu, saya kena bina connection dengan penonton. Saya faham apa yang anda rasa dalam konteks Melayu Islam, dalam konteks negara Malaysia pada hari ini. And then satu lagi adalah dalam konteks ialah maksudnya nak menyelesaikan masalah umat. Kita tak boleh lagi mengharapkan orang lain, tak boleh lagi harap kepada pemimpin politik semata-mata. Kita sendirilah yang perlu melaksanakan, kitalah yang perlu memimpin, menyelesaikan masalah tersebut. Dan dalam rangka itu, dalam kerangka itu, itulah saya muncul di media sosial. Saya buat konten setiap hari. Saya bercakap kepada anda dalam video hari ini untuk menjelaskan apa impian saya, apa cita-cita saya, dan apa yang perlu orang lain laksanakan, perlu orang lain sumbangkan untuk masa depan Melayu dan Islam. Okay, so harapnya video ni membantu sedikit sebanyak. Dan mesej saya ni, penyampaian saya ni bukan hanya satu video ni je, dia berangkai. Dalam video-video lain pun saya akan ulang impian dan cita-cita yang sama. Sebab itulah objektif saya dicipta dan itulah misi saya. Macam tu. Okay, terima kasih tonton video ni. Jumpa lagi dalam video akan datang.